sahabat semua, kembali lagi ke channel Mak Noh. Hari tu Mak Noh nak masak itik serati. Sebelumnya Mak Noh nak pergi beli kari dulu pakai masak itik ya. Okay. Mak Noh nak masak kicap. Nak beli kicap dulu sahabat. Hari tu nak pergi seberang beli kicap. Pakai tak nun air ya pun kering lah. Airnya pun kering sahabat. Mau nunggu tambang dulu. Susah nak pergi situ, mau nunggu tambang. Ini tambang dah datang, biar sekolah pun masih tambang. Ini hujan sahabat. Tahu tambang dah datang. Sahabat semua, itulah adalah bahan-bahan untuk kita masak itik. Bawang merah 6 biji, bawang putih 1 tongkol, bawang bakung 1 biji, halia 1 hinci, lengkuas 1 hinci, serbuk cabai secukup aja, kari secukup aja. Pasal kita nambah kicap lagi kelak. Tu bahan tu kan Mak Noh kisar sehingga halus. Sahabat semua, kuali dah panas. Kita masukkan bahan untuk kita masak itik, masak kicap. Rempah tumis. Rempah tumis ada 3 rasa. Bawang yang udah dikisar tadi. Kuas yang udah dikisar. Tuak lamba daun pandan. 1 sudut teh serbuk kunyit, serbuk cabai, rempah 5 rasa secukup aja. Dah habis. Kacau dulu sehingga harum dan wangi. Kicap unta pekat masukkan secukup aja. Lagi 1 kicap secukup aja. Tambah gula melaka. Kita ada gula melaka. Kita nambah bicin dalam 2 sudut teh ya. Penyedap rasa. Masako ayam. Kita kacau, dikacau-kacau sehingga harum Tu itik yang udah dipotong, dah dicuci bersih ya. Seekor itik gagak. Terus kita kacau-kacau sehingga sebati. Masukkan kresek yang dah dipotong, dah ditumbuk tadi ya. Kreseknya. Gunakan gerpu ajaib. Air 1 mangkuk untuk kita melicak isi itik kita. Kacau lagi. Dan tunggu sehingga masak. Sahabat semua, kita tengok itik kita ataupun bebek kita yang dimasak. Buka. Tunggu sehingga airnya kering sahabat. Bau rasanya sedap dan kau. Tunggu sehingga masak dulu. Kita nangga kuahnya dah kering. Dibalik-balik dulu. Saksi angus. Okeylah sahabat semua. Alhamdulillah. Itulah hasilan itik nak udah masak masak kicap. Okeylah sahabat semua, jangan lupa di komen dan di share. Selamat mencoba di rumah. Masak hari raya nanti. Bye sayang semua.
guys.